Honda baru rugi financial year mereka yang pertama sejak daripada 1957. Ini sebuah kisah di mana disebabkan oleh strategi dan timing yang salah, mereka boleh rugi. Pada tahun 2024, volume kereta mereka catatkan paling tinggi iaitu 41 juta. Revenue mereka 136 bilion USD dan net profit mereka sekitar 7 bilion. Dan sejak daripada 2024, jualan kereta Honda makin menurun. Dunia masa tu mereka tengah menuju ke arah EV mass adoption, dan disebabkan itu juga Honda tak boleh duduk diam. Mereka umumkan target besar. Mereka nak perkenalkan Honda Zero Series, iaitu kereta EV mereka, dan juga fuel cell jadi 100% jualan global mereka menjelang 2040. Mereka all in komitmen labur 65 bilion sampai 2031, menjadikan syarikat Honda fully committed dalam EV dan juga software. Tahun 2025 menunjukkan EV adoption tak bergerak selaju yang Honda harap. Dekat Amerika, demand EV jadi slow, subsidi berubah, ditambah pula tarif Donald Trump. Disebabkan itu, harga barang masuk US jadi mahal. Di China, the EV heavens in the world, kereta-kereta EV terlampau banyak, dah banyak persaingan, ditambah pula teknologi EV dia lagi canggih dan juga lagi murah. Bila kita tengok balik Honda ni, sejarah dia pun memang sangat strong dekat enjin, tapi bila dia masuk EV, game dia bukan tentang enjin, game dia adalah berkaitan dengan bateri, berkaitan dengan software, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kelajuan dan juga ekosistem. Disebabkan oleh perubahan strategi Honda Zero Series yang dia pernah launch terus dia potong, dan projek Avila EV futuristic yang hasil joint venture depa dengan Sony pun kena scrap. Dan disebabkan oleh scrap projek besar tu, kita boleh nampak kerugian sangat besar berlaku dekat financial year 2025 Honda. Dalam era di mana jualan kereta depa rendah, depa sempat lagi buat revenue paling tinggi lah sejarah, iaitu 145 bilion. Honda sekarang ni shift kepada projek hybrid depa, dan depa plan nak lancarkan 15 model hybrid baru menjelang 2030, utamanya dekat North America. Dia adalah untuk survival Honda short term. Honda memang betul tentang masa depan dekat EV, tapi idea yang betul pun boleh jadi mahal kalau market dan juga ekosistem dia pun tak ready.